Tuan Ibu Ketua, Tambun menemplak, menghina Machang. Pembangunan tak maju, kata beliau. Tapi Tambun lupa, apa yang menjadi punca kemunduran di Machang adalah kerana politik naungan yang berlaku saban tahun. Politik naungan UMNO yang dibuat ke atas rakyat Kelantan dan Machang. Dan politik ini diteruskan oleh Tambun dalam kerajaan konon-konon reformasi. Malulah kamu puluh tahun lawan dengan budaya politik minta ini. Penjelasan, lepas tu kamu tuduh kepada penjelasan. kami konon tak membangun. Minta penjelasan. Kelantan antara negeri yang terbanyak mendapat dana daripada kerajaan persekutuan berbanding Selangor. Yang Kelantan Macam aku kecewa dengan you lah. Aku ingat hebat-hebat. Macam mana falsafah ekonomi kau? Macam main inilah yang wakil rakyat yang tidak berbahas atas fakta, tidak berbahas atas fakta dan data. Tak guna langsung. Rakyat Machang menunggu saya pertahankan Machang. YB Machang, dah habis masa dah. Okey, Ketua. Dah. Sila duduk YB Machang. Ya, betul. Kelantan mendapat peruntukan. Tak ada sender langsung lah Machang. Aku kecewa dengan kau. Okey. Terima kasih Machang.